Custard RM10.90. Dia tak custard banyak tau. Bismillahirrahmanirrahim. Dia rasa berlemak. Dia tak terlalu manis. Sedap. RM10.90. Okay, saya jaga. Dia pakai roti croissant. Roti croissant kau tengok. Masa dia letak tuna ni, dia pakai scoop aiskrim tau. Memang padat lah. Macam ni punya harga RM10.90 bagi aku sangat-sangat berbaloi. Aku pun first time makan waffle dengan tuna. Memang tak inafikan lah. Kalau tuna ni, kalau kita makan dengan waffle ya, sedap. Rupanya dia lebih sedap. RM8.90. Kau nampak tadi kan masa dia letak coklat, dia letak je. Dia angkat, lepas tu dia letak destem. Yang ini coklat yang manis tau. Coklat yang ni manis. Truffle beef pizza. Dia letak beef. Dia letak sos dia, ada sos pizza tu, cheese. Aku rasa better dia pakai cheese ni, cheese block tau. Ada yang cheese yang jenis hancur, tapi yang ni yang aku dapat ni cheese block. Dia lebih pada masam. Tapi sedap. Dia gabung cheese hijau ni, tapi dia lebih masam. Ini sedap. Memang sedap. Okay, kedai dia dekat ni tau. Betul-betul dekat rumah Datuk Yusof Aslam. Berdepan je. Ni kat Taman Melawati. Datuk! Apa aku film? Aku bayar bilion-bilion untuk video aku, Datuk. Sol. Support abang ni. Kalau korang datang, abang ni tak ada, tunggu sekejap. Abang ni, dia pergi solat. Macam aku datang tadi, memang tak ada. Jadi kita kena tunggu. Nak makan waffle padu-padu, datang sini. Taman Melawati. Kalori je kan? Waffle. Oh.